Contohnya hanya masukkan ke dalam akaun penerima tapi niat dalam hati. Jawabnya sok. Zakat ni sebenarnya tak ada kena salam aku bayar zakat, tak ada. Tak payah. Ni saya bayar zakat lah ni, tak payah kata. Yang wajibnya dalam hati niat bayar zakat. Faham tak? Salam dia tak wajib. Ada orang dia bayar zakat, dia pulang balik. Tok Bilal tadi tak salam. Oh, tak ingat salam. Bodoh dia Tok Bilal. Tak payah. Ada hadis suruh salam. Cuma adab orang Melayu, bila bersalam kita ra'i adab setempat. Maka mera'ikan orang wajib hukumnya. Bukan hukum wajib juga salam, mera'ikan orang. Faham tak? Macam kahwin tak salam boleh. Kahwin sini pegang kat tangan. Pegang tak? Ada hadis tak suruh pegang tangan? Tak ada. Tapi al-adatu muhakkamatun. Apabila itu menjadi adab setempat, wajib kita kena taat, kena hormat. Faham tak? Cuma bukan rukun nikah. Jadi kalau kita nikah, pengantin duduk sini, lelaki Tok Iman duduk sini, nah, tak sentuh benda, sah tak nikah? Nah, Tok Iman nyandar di tiang gini, pengantin nyandar di kaki tak tiang gini, sah juga. Betul tak? Atau nanti mari rapat dekat kan, angkat kaki kepit pada Tok Iman. Aku nikah, akan nikah, aku mau jawab. Aku ini nikahnya, niat lepas. Cuma pada awak kita masih ngati gila. Cuma nak kata, tak payah kata inilah zakat dan sebagainya. Ada dalam hati, alhamdulillah, dia sah. Solat tarawih mana afdal, buat rumah atau masjid? Dia afdalnya di masjid lah. Khairul buq'ati fil ardi masajiduha. Dalam hadis sebut sebaik-baik tempat atas dunia ni ialah masjid. Nah, lepas tu semua di masjid dah afdal. Duduk nengung saja, nengung di masjid afdal. Pasal dia rumah Allah. Soalan seterusnya, apa hukum mandi hadas lepas sahur? Boleh, tak ada masalah. Ada orang dia bangun tu dalam keadaan janabah. Semalam dia jima' isteri dia bangun pukul 6.30 dalam waktu subuh dah. Maka boleh dia berpuasa dan kan daman. Kalau dah maknanya mandi junub. Tak ada masalah. Apakah solat hormat waktu? Solat hormat waktu ni dia nak balik jeng, tak semayang lagi asar. Dia ingat dah parlimen jeng. Nah, kalau dia teruskan sampai rumah baru nak semayang asar, memang maghrib dulu. Tapi dia nak semayang dalam kereta, wuduk tak ada. Nak juga ambil wuduk orang langgar kereta. Maka dia pun semayang hormat waktu dalam keadaan tak ada wuduk. Faham? Itu panggil semayang hormat waktu. Bila sampai di rumah sekarang telah maghrib, dia tidak lagi berdosa kerana telah semayang hormat waktu. Maka sampai di rumah semayang maghrib, jika ambil wuduk, dia qada maghrib tadi. Faham? Dua lagi soalan. Soalan ke-29. Untuk menang pingat dalam Olimpik, wajarkah atlet meninggalkan puasa? Jika atlet meninggalkan puasa, adakah dikenakan video? Baik. Yang boleh tidak berpuasa, Allah kata faman kana minkum maridan, yang pertama orang sakit. Jadi boleh tidak berpuasa. Sakit apa? Sakit berat. Nah, umpamanya sakit perut sangat, boleh tak buka puasa. Nah, orang perempuan yang mengandung tak larat tak, pregnant berat, boleh buka puasa. Sakit sikit tak boleh buka. Sebab apa ni umur 2 hari dah ada puasa? Silawak ni. Dah boleh buka puasa, naik pipa kita. Ataupun mau ada safarin atau musafir, maka siapa yang nak pergi main Olimpik ke apa ke, maka daripada KL ke London lebih tak daripada 90 kilo lebih lah. Maka dalam perjalanan namanya musafir, boleh jamak kosong dalam kapal terbang. Kalau buat, gambar tak buat. Faham tak? Baik, sampai di London nak duduk lama mana? Nak duduk 3 hari saja. Kenapa duduk 3 hari kalau main Olimpik? Tak, dia pergi final saja. Pasal dia juara menunggu. Faham tak? Bila dia 3 hari saja, apa sokang dia? Buka aurat ke tak? Ada telanjang-telanjang pakai seluar kecil tak? Tak. Dia pakai kok. Kalau sokang dia pakai kok. Snooker. Pakai snooker pakai duit. Maknanya haram tak dia main gitu. Tak haram tak sokang snooker. Pakai pun comel tak? Maka perjalanan dia boleh jamak qasar. Sampai di sana 3 hari nak duduk, masih lagi musafir, boleh jamak qasar.
Tapi kalau dia nak masuk 2 minggu main snooker, maka sampai di London tak boleh lagi jamak kasar, kerana dia telah bernama pemukim kota London. Faham lagi? Tapi kalau main tu letih kerana nak main bola, tak boleh buka. Jawabnya, teruskan berpuasa berkat puasa menang bola. Itu saja lah. Tak payah buka-buka puasa, kerana tidak ada ulama yang kata boleh berbuka kerana bermain. Yang ada kerana saat ni lah masalah saat ni, mencari kehidupan. Orang suka kita buat keluar fatwa. Boleh, orang pun suka kita. Anak jackpot kita, bagi bawah rupanya tak haram, mana ada makro sikit-sikit kita. Bawah tu bagi tak ni kan. Faham tak? Kita tak mau gitu. Orang lain nak berani kata boleh. Kita daripada ngajak, tak boleh. Kerana main, tak boleh. Tapi bila awak mana duduk di sana, umpamanya kelaporan dan sebagainya, letih nak kitab, boleh buka puasa. Jadi nak main dah, tak ada masalah. Ni kadang-kadang sukan tu teruk sangat. Macam sukan dalam air. Bila sukan lagu tu, nak kata halal tak main kita? Halal ke haram? Orang sangkau nak pergi Mesir, dia jawab tak? Perempuan main ni jing rama. Nampak? Lepas bola bukan sambung ke tangan, sambung ke kakak itu. Dia lepas bola, dia pun guling, dia pun kakak. Bola tak kup tutup. Kita ni betul spek. Dia bukan pakai baju kurung. Betul tak? Baju kecil kat ni je, ketak pula. Kau rebeng, guling, macam anak tupak. Atas boleh motek. Itu masalah dah. Jangan obor-obor sangat. Sokang doa-doa lalu. Kalau suka renang nyanyi, dia masuk ke kolam renang, dia pakai track. Okey lagi lah. Walaupun free hair, okey lagi lah. Pakai baju track lagi. Tapi siapa kat renang, dekat tempat ni bagi, tahu nak terjun tu. Berhenti dia kan dia berhenti pun kemenang. Jadi duduk situ tu, dia pun buka track. Betul tak? Keluar swimming suit. Cek Speedo. Dia kan dia got set. Tapi dalam tak je. Ni nak kecek ni, nak puang ni nak. Ni, tubik kepok ni. Kakak putih. Betul agak rock depan ramai. Situ jadi haram. Bukan gitu saja, naik pula atas tu. Diri pula nak terjun, bukan boleh berlari gitu. Diri dulu. Pegang tepi dulu. On your mark ni, mak jangan lebih high. Mak tu. Get set je maknanya bahasa orang putih Melayu. Tungging. Masa tu belakang ni. Kamera. Dah maju. Punggung kita tunjuk kau kan. Orang ambil gambar. MP3, MP4. Apa ada lagi? Galaxy, iPad, Mac China ada lagi. Situ jadi haram. Kuat dada. Kuat dada ni dada naik. Kalau lelaki apa? Perempuan. Tak ada. Macam ambil gambar. Ayah Haji tengok bersama aku TV 1. Tukar TV 3. Ni masalah. Jadi kalau siapa jadi haram, macam mana kita boleh nak jamak qasar? Kan ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan hukum syarak tidak diberi pada orang yang buat kesalahan-kesalahan dalam hukum syarak. Jadi sokang elok-elok sikit, jangan siapa Allah marah. Soalan terakhir. Kenapa bila berpuasa produktiviti berkurangan? Sedangkan bahawasanya banyak berlaku peristiwa penting seperti peperangan dan dalam bulan Ramadan sebanyak sejarah Islam. Namun realiti umat Islam pada masa kini adalah sebaliknya. Tengok model. Ini sebab salah faham. Banyak benda yang kita salah faham tentang puasa. Kita nak sebut sikit. Contohnya air liur. Air liur ni sunat telang dalam bulan puasa. Orang Melayu ni sunat ludah. Tu yang jadi kotor. Tidak jajak air apa puasa. Mengotorkan orang tengok. Yang kedua pula, ada fatwa pula. Fatwa orang jahil. Bukan ulama fatwa. Bulan puasa tak boleh mandi. Apatah lagi lepas asar.
Nah, habis umat Islam jadi musuh. Macam kucing baru. Nampak tak? Padahal tak ada ulama larang mandi bulan puasa. Yang ulama kata, kalau mandi, jangan main kuat-kuat air. Takut tertelan air. Itu ada ulama kata. Tapi siapa ke orang ramai, tak boleh mandi. Nah, lalu Cik Ani ke depan kita, bau macam tiku mampu. Cik Ani, apa tak mandi? Tak kamu tak boleh mandi. Kejap ni bau macam ke ayam mampu. Berdiam. Dah. Oh, kita. Apa? Tak mandi. Tak kamu tak boleh mandi. Ni sadar faham. Tak ada ulama kata tak boleh mandi. Apa yang kita tak mandi? Sedangkan Islam ini bila puasa, nampak lebih gembira, lebih ceria, lebih kuat. Nah, idea tu lah. Tak ada pasal puasa. Dari pagi kita taruh idea kita. Nah, sampai ke asar. Mana mak ulur itu? Tunggu dalam. Idea tidak batal. Idea kita jangan main idea kita. Cerita idea. Tak. Idea ni duduk dalam mulut bersih. Duduk jatuh ke tanah kotor. Walaupun tanah tu adalah meja yang bersih. Idea kita kehat tadi, kita jilat balik kotor. Faham? Tapi idea duduk dalam mulut tak kotor. Faham tak? Sebab tu dia tiung isteri dia, idea dia masuk dalam mulut isteri. Betul tak? Idea isteri nitik dalam mulut lelaki dia. Kotor tak? Tak, pasal tak jatuh lagi. Tapi idea bini dia tidur jatuh atas batal. Bini lelaki gigilat. Kita maaf, kita kena sebut. Itu hukum aja. Jadi jangan berbudak jadi pengotor pula puasa. Yang kedua pula boleh mandi. Menyegarkan tubuh walaupun lepas asar. Boleh. Cuma yang Nabi larang, ulama larang, jangan mandi over takut masuk air. Mandi boleh. Yang ketiga pula, lagi pula sadar, tak boleh pakai minyak wangi. Jadi busuk pula. Dah tak mandi, busuk kau. Bini baru macam tiku mampu, laki macam hubah mampu. Yang ada ulama sebut, makruh hidung botol minyak wangi. Ambil botol perfume buka hidung. Tu makruh, takut masuk dalam dada. Faham tak? Ada pun pakai spray, tak wangi, pakai perfume tidak dilarang. Bahkan elok di bulan puasa lebih wangi, lebih suka malaikat. Malaikat perempuan lah, jangan pakai kuat sangat. Baik. Jadi tiga tu betulkan dulu. Menunjukkan bahawanya bulan puasa bulan yang ceria dan lebih cergah daripada bulan lain berserta dengan rahmat. Maka kenapa produktiviti berkurangan? Tidak urut dah ke? Dia boleh diterima hari pertama. Orang puasa dah. Orang tak ada puasa sunat, hari pertama puasa Ramadan jalan aku. Tak apa dah. Tapi sekejap saja. Masuk hari kedua sebenarnya kita tengok cara yang berlaku. Perang berlaku dalam bulan puasa. Mulai-mulai ada peperangan. Mujahidin yang ada sekarang di pergunungan Ceknya. Sekarang tengok dalam YouTube. Mulai-mulai ada keadaan cegah, boleh panjat gunung turun gunung. Kita duduk depan misi dah kot dah macam kelorok green. Ni masalah. Jadi kita terbawa-bawa sebenarnya. Ada tak anak kita sekolah tadika puasa sampai malam? Ada tak? Ada. Mana-mana ada petang main basikal. Padahal dia puasa. Kita terbawa-bawa mentaliti kita berpuasa bulan Allah berapa? Akhirnya libatkan hak syarikat. Kerja pun kurang. Lewat kerja 8 jam jadi tinggal 5 jam. Mesyuarat patut 3 jam. Kita bertiap macam kita tak larat puasa kan. Sejam tengah bagi. Dia gitu. Jadi betulkan balik. Tak ada apa yang kurang dengan puasa. Ni kita balik kayak gini. Kalau kita nak main badminton 2 orang boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Letih pasal per time main. Tapi kalau kita main 2 minggu dah badminton, petang-petang letih tak? Dah, itulah biasakan diri dengan konsep sebenar puasa. Bukan bulan malam, bukan bulan pengotor, bukan bulan menjadikan kita musuh kohong. Tapi inilah bulan yang menyebabkan kita menjadi paling segar daripada bulan lain. Kalau kita boleh ingat benda lagu tu, maka jadi comel lah. Ramadan akan ditunggu-tunggu oleh semua tokoh-tokoh korporat. Kerana pegang tangan mereka akan jadi segar pada bulan. Jadi kita dok segar karang ni. Tengok laut, masuk jabat, tak tiku aku. Jadi betul balik lah. Biar comel. Jangan jadi dok-dok, jangan apa.
Macam biasa dia buat. Nak, kita bukan budak-budak